by purpose, I'm ready. Hey guys, welcome back to channel AI Hafiz Hakim. Hey guys, sekarang ni dah sampai lapangan terbang. Sebelum dia balik Perlis, saya balik ke Kelantan. Dia happy lah, dah naik Kasim dia. Saya kena pergi hantar kereta dia dulu sekejap lagi. Ya. Kata-kata tak akhir, sebelum awak balik. Saya mengucapkan semoga PHK nanti selamat sampai ke Kelantan dalam 7-8 jam. Sebab saya dah merasa dah balik Kelantan. Saya tak boleh nak turun. Awak? Tak boleh nak tolong hantar apa semua. Tak boleh letak situ kereta. Situ tak boleh ke? Mana boleh, ni kawasan drop off. Nanti kena masuk parking. Parking dah lah tak tahu mana. Kita ni bukan hari-hari masuk lapangan tu. Oh, tak boleh ke? Tak boleh. Alah. Kita berpisah kat sini je lah. Takkan ku tak boleh parking. Tak boleh. Tu kat luar tadi tu tak boleh ke? Ni nak U-turn balik ni kena keluar kat LA tau. Takkan ada seorang-seorang. Buat semua seorang-seorang. Dah lah first time ada nak fly. Kalau aku tak ikut kadah je tadi. So guys, saya sekejap lagi ni tak tidur lagi, dia pun tak tidur. Tadi kita pergi makan ramai bersama. Tak mau pergi seorang. Kalau aku kena colok aku terlepas. So guys, kita sambung sekejap lagi pula. Bye, take care. Kita nak keluar dah ni. Bye-bye. Mana Bye. Nazrul? Saya satu flight dengan Nazrul tak sampai lagi. Apalah, pergi masuk dulu. Apa? Bye. Bye. Tahu pergi seorang. So, Hakim dah tinggalkan saya berjalan seorang-seorang. Saya kena masuk dia cakap yang tak ada parking. Maknanya saya kena handle semua benda sendiri. Dah lah first time saya masuk. Saya masuk naik flight seorang-seorang. Hari tu pun balik Kedah. Balik Kedah pula, balik Perlis dengan Faridah dengan Hakim pun. Sebab apa? Faridah aja. Dia je yang tolong belikan tiket apa semua. So sekarang ni saya kena buat semua benda sendiri. So kita nak pergi check in bag dulu. Flight saya kena ikutkan sama dengan Nazrul dia lambat sampai sikit. So jom kita pergi check in bag. So Hakim, aku doakan kamu selamat sampai kat Kelantan. Bawa kereta elok. Kalau mengantuk berhenti tepi dulu, okey? Jangan nak paksa-paksa diri tau. So, baik korang dah muka saya dah barai sangat ni sebab saya tak tidur langsung. So, berbalik kepada Hakim. Saya dah hantar dia balik apa semua. Dia berat hati tapi dia jadi tak berapa nak berat hati sangat disebabkan saya pun nak boleh jumpa family, tak sabar jumpa family juga. So hilanglah sikit rasa berat hati nak berjauhan dengan partner konten kita ni. So sekarang ni on the way nak pergi ambil member Hafiz dulu. Vlog ni tak tahu apa jadi macam mana. Hafiz nak pergi ambil member Hafiz dulu. Alif tu kan, bukan Abang Alipan, Alif seorang lagi member saya. So nak pergi ambil dia dekat Dengkil. Baru kita orang balik rumah saya, pergi tak kereta rumah Una dulu, ambil kereta saya kat sana. Sebab tadi nak bawa kereta saya, luggage dia susah nak letak kat belakang. Sebab barang saya penuh, saya dah muat siap-siap kan. So saya nak letak kereta Una dekat rumah dia dulu. Lepas tu ambil kereta saya dekat rumah dia. Lepas tu direct pergi balik Kelantan. Tengok macam mana perjalanan ni. So guys, kita jumpa sekejap lagi. So sekarang ni Hafiz dah sampai kat kampung. Tadi time on the way nak balik kampung semua, lepas ambil kawan Hafiz Alif tu, tak sempat nak buat video. Kita orang tak ingat sampai je dekat Perasing ke apa tak tadi. Hafiz balik dekat laluan LPT. Lepas tu Hafiz tinggal nak shoot apa semua. Time tu rasa malas lah sebab mengantuk, memang tak tidur langsung lagi. So sampai je kampung. Hafiz itu pakai Special 25. Itu ni RAM ET35. Dulu pakai ET38 dengan fender. Kita potong, nak potong cantik balik ni. Sekarang ni untuk hari ni sampai-sampai ngantuk sebenarnya, tapi
Tak boleh lah. Kereta kena siap sebelum raya. Sebab kita nak raya. Nice. Afi nak buka cat balik punya lid apa semua tu. So sekarang ni untuk kerja hari ni Afi nak buka 4 rem ni. Afi nak buka 4 rem ni. Nak masukkan spacer 20 depan belakang. Sebab ni T35, IT38. Pakai spacer 25, ngam-ngam. Ni spacer 20 pula. Untuk setup rem ni. Sebab itu ingat nak ambil T38. Yang sweat dengan saya tu dia bagi T35. So dua kerja lah sikit. Tak apalah. Macam mana sebab saya pakai 17 fitting lawa. Cuma dia tak akan lawa bila disc ni kalau saya tak tukar. Kalau pakai 17 dia lagi lepak kosong banyak kat sini. Gap banyak kat sini. 3 jari je so gap. Betul. Kat situ ke peranan juga. Jadi dia macam terlalu kosong. So guys, konten ni akan jadi separuh-separuh. Separuh part kereta, separuh part Antauna, separuh part saya balik Kelantan, separuh lagi tak tahulah. Saya main rojak konten kali ni. So kita sambung lagi. So guys, selepas fikir-fikir tadi, nah better lipat lah daripada potong lagi kan. So saya potong sini sikit, tempat lengkok ni, tu lipat. Terus tu bagi dia macam ni. Macam tu, bagi dia cangkung. Jauh lagi konten aku ni. Konten Antauna pergi airport, balik Kelantan tiba-tiba buat kereta. Saya jumpa nanti pula. The next day. Ada guys, so hari ni hari kedua. Amsyah duduk sini. Kata nak teman bakso beli barang. Duduk situ. Ni sini, pandang sini. Pandang sini, kamera. So hari ni Hafiz bawa Amsyah. So sekarang ni rumah nak settle-settlekan rumah. Abah Hafiz suruh beli kerek telaga 3 untuk telaga pembuangan kat belakang tu. Sebab yang lama dah ni dah start bau apa semua. So ayah Hafiz nak repair apa semua. So nak beli yang tu 3, kerek telaga 3. Semen rumah untuk pasang mozaik ruang tamu. Kan hari tu tak pasang mozaik lagi. So 6 beg semen untuk ruang tamu. Lepas tu ada lagi barang-barang kecil-kecil kat hardware. So ini untuk hardware dulu bahagian ni. Betul tak? Betul? Betul Pak Su. So cakap let's go. Alah cakap lau. Let's go. So guys, ni hari ketiga. Settlekan yang ni apa semua. Saya takkan baju abang saya takkan baju. So saya rakam macam ni je. So hari ni kita pasang mozaik dulu. Ni mozaik. So semalam peti yang saya beli. Ini dia peti yang saya beli. So sekarang ni tunggu kemas yang ni malam ni. Yang ni insyaAllah sekejap lagi siap. Maybe sebelum buka kot siap settle. Yang mozaik sini semua. So guys, saya akan buat konten macam ni je. Konten tunjuk depan ni. Saya tak akan tunjuk muka saya sebab muka saya sekarang tengah barai dengan tak pakai baju apa semua. Dah. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Saya tak boleh tunjuk sangat sebab nampak badan. Sekarang ni kita letak barang-barang ni. Biasa lah. Ni ayah saya lah. Kita tak boleh lah. Tak boleh puasa lah sebab daripada pagi dah gitu. Saya baru start pukul 12 tadi. So bilik ni hari tu dah besar. Tak orang tidur macam tu je. Katil ni baru sampai. Saya order itu time bulan puasa. So bilik saya itu kan ni kan yang dalam video lepas. Ini je. Ni dah tambah sini. Alhamdulillah balik setiap kali saya balik saya beli barang buat. Bilik belakang tu bilik lama mak saya. Lepas tu belakang tu ada store dah. Dah jadi store semua. So kalau korang tengok video lepas saya shoot konten, saya kemas kat belakang ni lah. Ni saya lepas balik. Lepas settle barang. Dah kena buat lagi. So inilah store yang saya cakap tadi. Dah jadi store lah dekat enjin. Sebab ayah saya takut kena curi enjin kan. So buat store siap-siap. Semalam baru siap. So biasa tempat ni. Yang ni relax dulu bahagian sini. So inilah bilik mak saya dulu. So bilik ni pun akan semen juga nanti. Sini je lah konten saya. Agak bersepah. Saya minta maaf lah kalau korang yang sini macam mesej saya. Alah dekat cyber rumah cantik-cantik tapi kat kampung rumah bersepah. Biasalah geng kampung kan. Pakaian banyak. So apa-apa saya update lagi. Okay. So guys, sekarang ni akak saya dengan mak saya tengah settlekan order sate. So bakar sate depan tu lah. Lepas settle yang ni semua, settle sate pula malam ni. Banyak kerja lagi ni. Apa-apa saya update balik. Baru teringat pasal ni yang saya beli hari tu. Lupa nak buat konten. Yang saya balik ayah saya sakit hari tu kan. Beli. Lepas tu time ni beli untuk ni. So ruangan tu tak berubah lagi. Time Luqman apa semua datang.
Saya penat sebab saya bahagian gaul semi dalam kot kereta tu abang saya tak boleh sebab tangan dia bekas kena render. So bekas patah kan. Guys, tinggal sikit je lagi bagi dalam setengah jam ataupun sejam lebih lagi. So, planning apa untuk tahun depan? Planning tahun depan, saya akan besarkan bahagian sana tu, hujung pokok kelapa tu akan jadi pagar rumah kawasan Hafiz. Kawasan rumah Hafiz lah. Cakap terbelik penat sangat lah. Gaul semi 10 bit sobat. 10 bit pula dah. 10 kali gaul semi kedai kata tolok. So, nanti pagar start daripada hujung sana tu, tempat Fael Umar berlari tu kan. Daripada situ hujung tu sampai depan ni. So sekejap lagi depan ni bolehlah untuk kenduri ke apa semua kesyukuran boleh besar sikit. So pagar ni akan tarik sampai depan ni kat silap Hafiz. Ni plan ni Hafiz. Bahagian situ akan jadi ruang tamu akan ke depan. Yang ni tak sure lagi macam mana. So atas tu dah settle, tu bilik abang sulung. So bilik ni kemungkinan tak akan besar lah sebab yang tu dah luas lah. Dah tarik tepi, daripada tarik belakang besar sebenarnya, tapi Hafiz tak bawa drone untuk shoot bahagian drone shot atas, nak tengok kelebaran rumah daripada atas kan. So guys, update ni sekarang dah pukul 9 malam, dah settle sampai sini, dah settle dah bahagian ni. So besok raya kita buat hari raya kedua ataupun hari ketiga tanpa dia punya frame tepi pula sebab malam tak dapat nak siapkan sepenuhnya. So yang tengah-tengah lubang ni akan masuk dia punya air semin apa tah, minyak apa tah, Abah Hafiz cakap. Tunggu esok 2 hari ke depan lah, bagi dia kering elok baru buat benda tu. Sebab sekarang kesutukan masa. Sebab nak pergi cari barang raya lagi dekat kecil lagi. Sudah settle yang ni dulu. Alhamdulillah settle. So apa saya update balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alright guys, so sekarang ni dah hari raya pertama. Tapi kita orang siap-siapkan rumah pukul 1 baru dapat raya. Sekarang ni pukul 1, hampir pukul 1 lah. So guys, dah settle semua. Semalam saya pergi buat kecil pasal kerja itu tak sempat nak rakam sebab terlalu ramai kat sana. So sekarang ni berhari raya, saudara mara macam ayah Ngah, Yesu, yang belah-belah ayah datang ke rumah. Kita orang tak gerak mana-mana lagi sebabkan terlalu pack. Tadi kita orang kemang-kemang rumah, tiba-tiba saudara mara dah sampai. So sekarang ni saya nak salam-salam raya dulu. Kita tangkap gambar raya dulu dengan family. Lepas tu kita berjalan lah untuk hari raya dulu. Asu saya ada kat luar. Halo. Asu, masuk Asu. So sekarang ni inilah Ngor belah Abah. Abah tak usah bahasa Melayu, tak tahu sama dah. Saya Mexico. Aduh. Kita orang baru nak raya. Kita ada abang, anak saudara Mak Sunnah. Aduh, kita ada Ngor. Ni Mac diva kita. Aduh. Amsyah. Bukan Sigma, hai. Hai. So guys, saya tak sempat nak buat konten sangat untuk hari raya ni. So korang layan the montage hari ni. Terima kasih kerana support saya. Terima kasih tengok video saya selama ni. So guys, layan the montage.
Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik guys, so sekarang ni dah asar. Saya baru singgah keluarga belah mak saya pula. Tadi keluarga sikit-sikit saudara mara belah ayah saya. Sebab tak pergi semua. Tadi saya lupa nak shoot. Sampai dekat saudara mara yang nombor 3, nombor 4 semua lupa nak shoot. So sekarang ni saya duduk rumah atuk saya belah ayah saya, belah mak saya, kat depan masjid Bacok ni. So dia semua kat dalam dah. Jom kita tengok siapa ada kat dalam. Tapi tak ramai lah tahun ni balik. Sebabkan tahun lepas ramai balik kan. Tahun ni raya belah sana pula, belah sini. So layan ada montaj je. Sebab petang kan orang dah tak beraya dah. Pada masa saya dah buka baju apa semua, dah pakai telefon nak solat apa semua. So layan ada montaj ni. Oh ni cek kat IG ni. IG pelik-pelik nama ni. Ni seorang ni. Apa pelik? Dah ingat kau scammer kena mak cek. Zidan. Awak ada cek juga ke? Tak. Mak je. Sebab saya tu abang kita ingat tengok IG tu Jin, lepas tu bawah Ryan. Perempuan semak. Dulu dia kecil pada aku, ni besar pada aku. Ni orang ni. Aduh. Ni Adam. Adam ni adik kepada lagi dah Muhammad Ryan. Dia suka duk tengok fight. Duk tengok mentang-mentang orang mari tengok dia, duk tengok video. Say hi Adam. Tengok sini. Tengok sini masuk YouTube Keram muka. Oh malu pula. Tengok orang tak ada dia duk tengok video ke? Mana malu? Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. One day later. Ramai-ramai. Mari dah follow. Ambil seorang aku belanja. Nice. Sorot sikit. So, disebabkan tak dibuat video TikTok, ni saya nak belanja. Biji seorang roti. Roti ada pak je. Ha? Ni ada pak. Dok kira semua 15. So kira berapa? So 2 3 4 5 6. Orang lain kelepek Kali ni saya dah ambil roti 1, tunjuk 2, 3, 4. Tak nampak pal tu. Ambil video. 4, 5 dapat kon. Disebabkan roti habis, so terpaksa ambil kon dulu. Tu 2 orang lagi. Mari. Aku belanja. Nak ayam. Nampak kerja gila tak boleh last minute. Hari ni kita belanja dulu. Tapi esok atau lusa, aku nak tengok muka-muka ni. Mari rumah aku. Kau tengok kerja kita. Boleh tak malam hari ketiga? Mari saya main kau ni lah, rasa dah malu lah. Hari ketiga tu pergi kepak sebelum kau nak sana. Nak kerja gila. Mandi patah. Sini yang malu. Belakang. Taylor. Mana gitu? Nak sih. Ada alang mundur. Hey guys, itu dia konten untuk hari ni. Ikuti next konten. Bye. Assalamualaikum. Sebabkan dah maghrib kita orang nak balik. Orang Alif. Mana Alif?
Siapa je tak tahu kan. So sekarang kita orang nak prank ke sebelah sana. Dia budak belah sana tu. Dia orang tengah lepak apa semua tu. Kita nak balik masjid. So kita air maghrib ni. Kita tunggu azan dulu. Kita buat sembang dulu. Kita balik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Epilogue. Korang Api akhir nak tinggal saya dah korang. Api, saya ikut Api.